Okey, Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ni, saya nak kongsikan satu cerita, satu kisah benar yang mungkin akan ubah cara anda pandang masalah hutang dan juga cara anda berfikir. Ia kisah tentang emas yang terperangkap. Jom kita mulakan. Okey, watak utama kita ni, kita panggil dia Abang Bekam. Dia ada impian nak ubah suai rumah. Dan dia ada aset 300 gram emas. Jadi, dia berdepan dengan satu soalan yang biasa sangat kita dengar. Macam mana nak dapatkan duit tunai dengan cepat? Emas yang dia ada tu nampak macam jawapan paling logik. Tapi kan solusi yang pada mulanya nampak macam sempurna tu, rupanya ada perangkap tersembunyi. Tapi jangan risau, dalam cerita ni ada satu rahsia yang ditemui. Satu penemuan yang bukan je bebaskan dia, tapi mungkin boleh ubah cara anda hadapi cabaran hidup anda juga. Jadi, perjalanannya bermula di Ar-Rahnu. Dia nak bayar kontraktor. Tapi ada orang nasihatkan, jangan bakar duit tunai macam tu je. Beli emas dulu, lepas tu pajak. Jadi, dapatlah duit tunai dan pada masa yang sama, aset emas tu masih ada. Bunyi macam win-win situation kan? Jadi, dia pun ikutlah nasihat tu. Dia pajakkan semua sekali. 300 gram emas. Cuba bayangkan, hasil simpanan bertahun-tahun tu, semua diletakkan sebagai cagaran. Semuanya demi nak dapatkan wang tunai segera untuk siapkan rumah impian. Dan dia berjaya dapatkan lebih kurang RM70,000 tunai. Cukup untuk selesaikan bayaran kontraktor. Masa tu, rasa macam satu beban yang sangat besar dah hilang. Masalah selesai, emas pun masih milik dia. Atau itulah yang dia sangka. Okey, untuk faham cerita dia, kita kena faham beza dua benda ni. Abang Bekam ni, dia bukan pelabur emas yang jenis beli murah, jual mahal. Bukan. Dia seorang penyimpan emas. Matlamat dia cuma satu. Kumpul gram, kumpul lagi untuk simpan nilai. Jadi, kalau emas tu hilang, ia bukan setakat rugi duit, tapi rasa macam hasil penat lelah bertahun-tahun tu, hilang macam tu je. Tapi kan, rasa lega tu tak lama pun. Tak lama lepas tu, apa yang dia rasa macam solusi bijak tu mula menunjukkan belangnya. Ia bertukar jadi satu kitaran yang sangat memenatkan. Dan semuanya bermula dengan sesuatu yang dia panggil surat cinta. Inilah dia, surat cinta yang dimaksudkan. Notis pembayaran upah simpan dari Ar-Rahnu. Nama je cinta, tapi setiap kali surat ni sampai, rasa tertekan. Ia jadi macam satu peringatan yang tak putus-putus tentang emas yang terperangkap dan hutang yang tak pernah berkurang. Cuba tengok kitaran 18 bulan ni. Setiap 6 bulan, surat cinta sampai. Kena bayar upah simpan. Masalahnya, bayaran tu langsung tak usik hutang pokok RM70,000 tu. Ia cuma beli masa. Lepas 18 bulan, kena perbaharui pajakan dan kitaran yang sama pun bermula balik. Rasa macam terperangkap, tak ada jalan keluar. Dan inilah punca masalah sebenar dia. Perangkap dalam kepala dia sendiri. Dalam fikiran dia, cuma ada satu cara nak keluar. Kena kumpul RM70,000, lepas tu tebus semua sekaligus. Tapi jumlah tu, rasa besar sangat, rasa mustahil sangat, sampai dirasa lumpuh, tak boleh nak buat apa-apa. Tapi macam dalam cerita-cerita kan, bila kita dah rasa macam nak putus asa, tiba-tiba datanglah pertolongan. Satu hari tu, masa dia ke Ar-Rahnu, dia terjumpa seorang tauke kedai emas. Dan tauke ni, dia kongsikan satu rahsia, satu idea yang sangat-sangat mudah tapi cukup berkuasa untuk pecahkan rantai yang membelenggu dia selama ni. Nasihat tauke tu simple je. Sambil dia tunjuk dekat barang-barang kemas yang kecil-kecil, dia cakap, yang ni kecil-kecil boleh tebus sikit-sikit. Tiba-tiba, boom, macam mentol menyala dalam kepala Abang Bekam. Dia tersedar, dia tak perlu tebus semua sekaligus. Dari situlah lahirnya satu strategi yang dia namakan TKS. Simple je maksud dia, tebus keluar sebahagian. Konsep dia senang je. Berhenti tengok hutang RM70,000 tu macam satu gunung yang besar. Sebaliknya, pecahkan gunung tu jadi batu-batu kecil yang kita boleh angkat satu persatu. So, macam mana nak buat? Langkah 1, lupakan sekejap pasal jumlah besar tu. Langkah 2, kumpul duit cukup-cukup untuk tebus satu barang yang paling kecil. Langkah 3, pergi tebus barang tu. Yang ni paling penting. Perasaan menang tu bila dapat pegang balik emas sendiri, walaupun satu je, itu yang bagi semangat gila untuk teruskan.
Okey, TKS tu strateginya, cara fizikalnya. Tapi enjin yang gerakkan semua ni adalah perubahan mindset. Sesuatu yang Abang Bekam panggil gelombang 3 deria. Apa benda gelombang 3 deria ni? Sebenarnya ia gabungan 3 benda yang sangat berkuasa. Pertama, doa. Tapi bukan doa meminta, tapi doa bersyukur seolah-olah dah dapat pun. Kedua, emosi. Kena betul-betul rasa gembira, rasa lega macam dah berjaya. Dan ketiga, imajinasi. Nampak dengan jelas dalam kepala hasil yang kita nak tu. Ni contoh paling power. Walaupun masa tu rumah dia masih terbengkalai, duit tak ada, dia dah mula cakap, "Ya Allah, aku bersyukur rumah aku dah siap." Dia bukan setakat cakap, dia betul-betul rasa gembira. Dia bayangkan anak-anak dia tengah berlari-lari dalam rumah yang dah siap tu. Dia bina realiti tu dalam minda dia dulu. Jadi, bila masa terbaik nak buat benda ni, tak payah tunggu duduk atas sejadah je. Boleh buat masa tengah drive, masa nak tidur, sebaik je bangun pagi atau masa tengah mandi. Inilah waktu-waktu terbaik di mana minda kita paling terbuka untuk kita programkan ke arah kejayaan. So, nampak tak? Pengajaran dari cerita ni sebenarnya jauh lebih besar dari emas atau hutang. Ia adalah satu falsafah hidup. Satu cara untuk kita hadapi apa-apa saja cabaran besar yang datang dalam hidup kita. Dan untuk latih otot minda ni, dia mula dengan sesuatu yang nampak kecil dan kelakar sikit. Cari parking. Sebelum sampai shopping mall, dia akan cakap dengan yakin, "Aku bersyukur, ada parking kosong tunggu aku," sambil bayangkan kereta depan dia keluar. Dan katanya, selalunya menjadi. Ini bukti, prinsip yang sama boleh diguna untuk apa saja. Jadi kesimpulannya, apa pengajaran utama dari semua ni? Pertama, pecahkan masalah gergasi jadi kemenangan-kemenangan kecil macam strategi TKS. Kedua, kena ingat mindset kita ni betul-betul boleh membentuk realiti kita. Ketiga, gabungkan tindakan praktikal dengan kuasa doa, emosi dan imajinasi. Sebab apa yang kita fokuskan, itulah yang akan berkembang dalam hidup kita. Kisah Abang Bekam ni ajar kita satu benda yang sangat penting. Selalunya, penjara yang paling kuat, yang paling susah nak pecah adalah penjara yang kita bina dalam fikiran kita sendiri. Emas dia mungkin terperangkap di arah Nu, tapi yang sebenarnya perlu dibebaskan adalah fikiran dia. Jadi, soalan terakhir untuk anda. Ini bukan tentang emas. Apa yang sedang memerangkap anda sekarang? Dan apa satu langkah paling kecil yang anda boleh ambil hari ini untuk mula memecahkan rantai tu?